Assalamualaikum. Bertemu lagi kita okey. Nak cerita lah kan, masa pergi dalam video yang lepas, kan aku ada pergi Kedah kan. So okey, semuanya berjalan lancar. Cuma kereta ni dia ada isu sikit lah. Dia ada isu bila dah jalan jauh tu kan, baru nampak lah dia punya penyakit tu. Dia punya RPM suka drop dan ada dah 2-3 kali tu mati dekat traffic light. Benda ni dah lama jadi, tapi sebab sebelum ni boleh tak adalah sampai mati kan. So macam-macam dah buat. Cuci throttle body, fuel pump tu semua dah buat. Okey, dia jadi macam ni sekejap nampak dia drop macam tu. Dia drop macam tu. Jadi aku ada pergilah sebelum ni duk suspect gearbox. Ada orang kata gearbox, pergilah dekat pakar gearbox apa semua kan. So dalam logik aku lah, logik yang orang yang tak tahu ni lah kan, kalau gearbox punya masalah, mesti masa bergerak kan. So masa dia tak ada kaitan lah dengan enjin bila kereta tak bergerak. Betul tak? Aku ni taklah pandai, tapi macam tu lah kan. So aku cakap tak payah dulu. Dia nak 5,000 untuk repair gearbox tu. Mula-mula dia check, dia kata TCU. Lepas tu dia kata mechanical dalam gearbox. So macam biar dulu. So aku drive lah kereta ni pergi Kedah. Berapa kali lah sampai mati. Throttle body dah buat, cuci dah apa semua. Lepas tu sampai top overhaul yang aku dah buat, beribu dah habis. Dan masalah ni tak settle. Coil plug tukar satu set, plug. So bila dia jadi macam ni, aku suspect memang ada kaitan lah dengan, yalah, mungkin angin dia ke, minyak dia ke. Tapi kalau ikutkan semua benda-benda yang berkaitan macam minyak tu semua, fuel filter apa semua dah buat. So hari ni kita cuba pergi tengok yang lain kan. Cuba check lagi apa yang lain. Macam dah give up lah juga kan. Tapi nak give up macam mana? Kereta kita nak pakai. Betul tak? Macam tanya pomen tu, dia kata macam bila check komputer tak ada apa-apa. So benda tu tak nak repair. Aku nak suruh juga tukar lah. Masih settle juga benda ni. Kita cubalah tengok. Okay, so nanti kita gerak, kita sampai workshop, kita tengok apa sebenarnya masalah ni. Okay. So pemain kata tinggalkan kereta untuk cek. So tinggal lah. Malah aku fikir lagi. Okay. Assalamualaikum. Hai. Okay. Semalam petang workshop dah call kata kereta dah siap. So ni pagi ni kita nak pergi ambil lah kereta. So nak test, tengok macam mana dah settle ke belum masalah dia. Dan kita akan tanyalah apa masalah yang berlaku sebenarnya. Okay, jom. Okay, dah dapat kereta. So kita tunggulah. Okay, baru lepas ambil kereta dekat workshop kan, hari tu hantar untuk check apa yang masalah aku alami tu kan. Yang pertama masalahnya idle tak stable tau. Idle dia turun naik. Dia kejap-kejap drop kan. Dan kereta rasa berat bila crawling traffic kan, macam jam apa semua tu. Tak stable lah, bergegar, menggigil, macam berat. Memang berat lah, senang cakap berat. Banyak benda aku dah buat sebelum tu.
kat satu workshop yang biasa lah, kira kawan jugalah kan. Aku buat coil plug, aku tukar plug. Coil plug tu satu set cuci throttle body, aku tukar juga fuel pump, engine mounting 44. Tapi aku tak pakai original lah, aku pakai OEM kan. Sampai satu masa tu dia cakap kena top overhaul. Buat juga top overhaul. Masalah ni tetap tak settle. Macam last trip aku, dalam video yang lepas aku pergi ke Kedah tu kan, berapa kali mati dekat traffic light. So aku terpaksa macam bila masuk gear tu, kaki aku terus tekan minyak sikit supaya RPM tu tak drop. Okay, so aku decide untuk tak hantar balik ke workshop yang aku dah spend banyak tu lah. Aku ada satu lagi workshop aku jarang pergi sebab jauh sikit lah daripada rumah aku. Taklah jauh mana, tapi workshop yang selalu aku pergi ni memang kira macam belakang rumah je. Kadang-kadang macam hantar aku balik rumah. So yang ni aku kena balik naik Grab apa semua kan. So macam orang kata dari segi kemudahan tu jauh sikit lah. Bila aku cerita apa benda aku dah buat, apa benda yang masalah, dan dia kata kena tinggal lah. Dia kata kan tinggal, dia nak check. Aku hantar kemarin petang. So semalam senyap satu hari. Aku pun tak call, dia pun tak call. So pagi ni aku pergilah ambil. Dan dia explain satu-satu kenapa, apa masalah yang sebenarnya berlaku. Okay, first dia kata apa dia kata dekat manifold intake manifold dengan exhaust tu kan, yang sambung ke mana, ke enjin lah kot. Benda-benda tu mestilah sambung ke enjin kan. So dia punya sambungan tu banyak leaking. So macam letak gam tapi tak cukup, ada yang tak kena gam ke, macam tu lah dia kata kan. So, yang kedua, ingat tak aku cakap kereta ni dah top overhaul. So kereta ni guna sistem timing chain. Timing chain dia lari satu mata. Itu punca sebenarnya yang menyebabkan enjin tu tak stable. So dia adjust balik, dia buka, dia gam balik yang mana-mana leaking tu kan. And then dia adjust balik timing chain apa semua. Dia tengok alang-alang apa semua dah nak kena servis lah apa benda pun. Okey lah, tukar lah apa semua. Dan dia kata gearbox memang ada sikit lah, kereta pun dah 15 tahun kan. So macam dia kata dia masukkan treatment, so should be okay lah, pakai lah dulu kan. Takkanlah kata, actually tak ada isu pun gearbox tu, dia just macam kurang smooth lah. Kereta pun dah lama. So kalau nak buat pun, mileage aku baru 240,000, baru masuk 240,000, 15 tahun. So normally lah untuk buat gearbox ni letaklah 300-350,000 kan. Biarlah dia barai dulu, betul-betul kita gasak dia kan. Aku puas hati lah kali ni sebab masalah aku settle, selesai. Okay, kali ni workshop yang hari ni 1488. Okay, apa yang dia tukar Okay, dia kata remove and install valve cover, camshaft, exhaust manifold, intake manifold, timing cover and adjust timing chain timing. Itu dia charge 580. Lepas tu dia servis lah sekali. Dia masukkan coolant balik, masukkan auto treatment tu, tambah balik aircon gas sebab kena buka pipe, masa buka. Lepas tu exhaust gum tu, gum exhaust dengan engine gasket gum tu, dengan tukar satu main pulley oil seal, ada bocor sikit. Adalah buat sikit balancing, tayar dah makan dalam sikit, tukar alignment. Tu semua total 1488. Dan masalah tu selesai tau. Bukan sebab
aku tak ya, semua benda ada harga kan, semua benda ada ni kan. Tapi bila kita bayar dan masalah tu selesai, memang lepas aku ambil kereta ni tadi, rasa kereta ni lagi ringan. Kira tak adalah orang kata RPM drop, berhenti dekat traffic light tak ada enjin gigil-gigil. Sebelum ni memang aku rasa macam kereta ni dia macam berat. Bila tekan tu macam dia nak pergi tu, macam dia ada delay tau. So punca utama dia lah, timing chain tu lari 1 gigi je. Dia kata nasib baik lari 1 gigi. Kalau lari 2-3 gigi gigi apa aku tak tahulah kan, gigi timing chain lah, boleh bengkok tau. Dia kata valve. Itu yang dia kata lah kan. So kita tak tahu, dengar je lah kan. Tapi ya, kemungkinan lah kan. Aku happy sebab masalah aku dah settle. Gearbox tu lantak lah, dia pakai lah dulu. Sebab tak ada apa pun, tak ada, no big issue lah. Dia just macam agak delay kadang-kadang. Dia masa dia downshift tu, dia ada tendang, bukan tendang lah, macam ada bunyi sikit. Pakai lah dulu kan. Bukan dia masuk gear tak masuk ke, delay ke, tiba-tiba apa kan. Aku suka sebab masalah aku dah selesai. Kalau korang nak tengok, kan aku punya RPM sekarang, nampak beza tak dengan first yang aku tunjukkan dalam video yang dalam klip yang sebelum ni kan. Beza kan, nampak stable. Weh, aku puas hati. Kalau sebelum ni dengan masuk overhaul, dengan timing, dengan apa benda, mounting satu set, coil plug satu set, weh, dekat 5k juga habis. Aku tak kisahlah, faham lah kereta dah lama kan, memang wear and tear kan. Tapi aku paling pantang lah kalau kita bayar sebagai pengguna, masalah tu tak settle. Faham tak? After all, aku happy. Aku happy sebab masalah selesai, walaupun melayang 1,500 ni kan. Sehingga kita bertemu lagi dalam next video. Terima kasih pada yang dah menonton video. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe kan. Tolong-tolonglah subscribe, tekan butang subscribe dan lonceng. Tak ada luar apa lah kan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.